Pada datang kita tengok J8. Tengok J8. Siapa nak tengok J8? Ini Jeko J8. Jeko J8 di depan. Saya buat quick review sahaja. Untuk mereka yang tengok J8. Okay, ni J8 two wheel drive, all wheel drive model. Siapa yang bagus ni J8 ni? First sekali dia premium car. Kalau korang nak ni trade in CRV, takkan ambil CRV balik. So ambil lah J8 ni. Ni Jeko J8 Jeko J8, Jeko J8 semua ada. Ni di depan nampak? Nampak? Ni Jeko J8. Okay. So ni dari depan sini dia punya kat dalam ni saya tunjuk. Okay, ni dari depan lah, dari depan korang tengok. So dia ada sunroof. Tengok sunroof. Nampak tak? Sunroof. Nampak? Sunroof lah. Ada sunroof. So berbaloi bang. Okay, so yang ni kita tengok sini. Saya nak tengok bonnet dulu, bonnet. Kita tengok bonnet untuk J8 ni. Kan? Saya buat cepat sebab tak nak buat lambat kan. Okay. Bagi korang quick review, at least 2-3 dah bulat, ada belum dah. Okay, so yang ni bonnet dia dalam 738 liter. 738 liter ni maknanya kalau tuan terlanggar kat highway lembu 2 ekor tu, maknanya boleh bawa masuk je dalam, confirm lah muat kan, tak perlu risau lah. Alright, so bonnet besar ni orang kata 2-3 orang boleh masuk ni kan, kalau 2-3 orang mayat lah kan. Okay, so yang ni kat belakang ni dia punya lampu belakang, lampu saya tunjuk, lampu boleh tunjuk lampu. Tengok kalau yang nyala saya tunjuk lah. Sekejap. Tak nyala, dia ada kunci lah. Okay, ni daripada belakang untuk J8. Dia sepatutnya ada two-tone. Tapi warna hitam tak adalah two-tone. Kalau two wheel drive dia tak ada two-tone. Okay, rim dia 20 inci. 20 inci, tayar dia Maxxis, ada yang dapat Michelin lah. Tengok nasib kau lah kalau all wheel drive dapat Michelin. Okay. Di dalam ni dia pakai, nampak? Ni 5 seater ni, mana 2 wheel drive ada bidai. So nampak bidai kan, so tak ada gelap. Ni 2 wheel drive. Kat sini ada armrest. Nampak? Sini armrest Saya tunjuk sini lah, susah ni buka. Kemudian lah buka, ketat sikit. Okay, ni leather seat, okey. Dia nampak room leg dia luas. Maknanya kalau kau duduk memang luas, puas hati. Berbalik kat sini. Nampak? Sungguh luas, okey. So tengok dari dalam. Dari dalam yang ni chiller. Yang ni dashboard ni adalah chiller, nampak? Ni boleh letak apa-apa, menyejukkan lah, ikut ke TIS ke apa, semua menyejukkan. Okey, dia ada 3 mode. Kalau 2 wheel drive dia ada 3 mode. Kalau anda kata all wheel drive dia ada 7 mode. Okey, ni gear dia kat sini. Jangan lupa pula gear lah. Gear dia kat sini. And then kereta ni auto wiper everything. Lepas tu horsepower dia 245 horsepower. 245 horsepower dalam turbo, turbo. Jadi kalau anda kata kau nak beli Harrier ke apa semua, yang ni aku rasa jauh berbaloi harga dia semua. Okey, so ada pertanyaan boleh contact saya. Okey, boleh contact saya, bio sana. Lepas tu follow saya, insyaAllah kita akan buat review kereta-kereta lain juga, kiraan. Kemudian saya akan cerita dengan tuan-tuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.